Assalamualaikum. Pagi ni papan cantik tenuk dah sampai. Kita proses dulu papan ni. Sebab je lepas ni Pak Su nak keluar pergi cari barang rumah Hafiz punya almari kasut. Ada barang yang kena beli siap-siap, ada barang yang kena beli kemudian. Lepas Zohor ada jengkis dekat Cemor Megah. Rumah Brother Sob tahun lepas ada repair and sell rumah brother ni. Tapi masalah kali ni bukan yang itu. Auto gate belah kiri tu, pemegang yang dekat pagar tu dah terkeluar sebab pagar dia dah terkoyak berlubang. Wassalam. Kena tambah pelik baru. Tak maunya welding dekat lubang yang sama. Inilah rupa rosaknya. Brother Sopi ni baik orangnya. Senang berurusan dengan dia. Dah 2 kali buat kerja kat rumah dia. Nak balik, siap dia bagi duit raya lagi kat Husna. Yang bestnya adik Husna dalam perut pun dapat duit raya ke? Alhamdulillah, semoga Allah murahkan rezeki dan mudahkan urusan Abang Sopi. Kau mau tolong aminkan ya. Ada lagi bang, nak ready? Ada tempat lain? Ada lah. Korang jangan lupa Pak Su dalam misi mencari 10,000 followers. Korang like, komen, share dan repost video ni. Kalau ngam, kasih jatuh lu punya kepala.